Apa khabar para pelajar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam topik yang kedua ini untuk kita melihat bagaimana menjadikan isu kajian kepada tajuk kajian. Okey, tajuk kajian adalah lebih spesifik berbanding dengan isu kajian. Okey, apakah ciri-ciri tajuk kajian yang baik? Okay. Tajuk kajian yang baik mestilah boleh menggambarkan isu kajian ataupun isu penyelidikan yang akan dijalankan. Oleh itu, apabila para pelajar membina tajuk kajian, pastikan satu, tajuk kajian itu adalah reflection ataupun menggambarkan isu yang wujud dalam persekitaran ataupun dalam organisasi ataupun dalam bidang pekerjaan yang para pelajar sedang bekerja ataupun hasil daripada pembacaan. Yang penting isu kajian tersebut mesti merupakan isu sebenar yang wujud. Isu tersebut pula mestilah spesifik dan fokus. Maksudnya, apabila membina tajuk, mesti jelas apa pemboleh ubah yang ingin dikaji dan apa sebenarnya yang cuba diselidiki dari segi skop kajian misalnya. Sebab itu tajuk kajian mesti spesifik. Seterusnya, tajuk kajian itu mestilah boleh menggambarkan sebuah kajian yang boleh dijalankan dalam jangka masa terhad. Misalnya, para pelajar yang membuat FYP mempunyai tempoh beberapa bulan sahaja. Jadi, tajuk kajian itu mesti spesifik dan boleh dicapai dalam tempoh berkenaan. Ini perbezaan di antara isu kajian dan tajuk kajian. Okay. Isu itu menggambarkan apa permasalahan yang berlaku ataupun apa jurang yang ada di antara yang sepatutnya dengan yang sebenarnya tercapai ataupun terjadi. Dan tajuk itu pula adalah apabila kita tulis tajuk itu merupakan cara bagaimana kita address ataupun bagaimana kita akan kaji permasalahan yang kita nyatakan tadi. Okay. Ini contoh. Contoh tajuk yang sesuai dengan tak sesuai. Cuba lihat. Tajuk yang sesuai dia spesifik. Dia jelas apa yang mahu dikaji. Sama ada mahu dikaji faktor ataupun mahu dikaji pengaruh. Kemudian jelas pemboleh ubah yang dikaji. Misalnya pemboleh ubah kepercayaan atau pemboleh ubah kepercayaan pengguna. Kemudian jelas apa yang ingin dikaji. Misalnya yang pertama nak kaji robot advisor, manakala yang kedua nak kaji e-dagang. Jadi kalau kita baca tajuk, kita tahu ia adalah tajuk yang sesuai. Kerana satu spesifik. Ia ingin mengkaji faktor yang mempengaruhi kepercayaan pelabur runcit terhadap robot advisor di Malaysia. Yang kedua, pengaruh pemasaran digital berasaskan AI terhadap kepercayaan pengguna e-dagang. Kalau kita lihat pada tajuk ini jelas, spesifik, pemboleh ubahnya ada digambarkan pada tajuk kajian. Yang lebih penting, tajuk kajian ini sesuai dengan bidang pengajian anda. Ia tidak mengkaji tentang sekolah, ia tidak mengkaji tentang murid, ia tidak mengkaji tentang politik, ia tidak mengkaji tentang budaya, ia tidak mengkaji tentang penggunaan maklumat sains misalnya. Ia adalah sesuai dengan bidang kajian saudara-saudari, iaitu contoh yang pertama tadi kaji tentang kewangan dan yang kedua kaji tentang pemasaran. Manakala contoh tajuk yang tidak sesuai, tajuk yang sangat umum, contoh kajian tentang AI. Ini tidak sesuai. Tidak tahu apa yang ingin dikaji tentang AI. Isu pemasaran digital. Ini satu tajuk yang sangat umum. Tidak tahu apa pemboleh ubah yang ingin dikaji tentang pemasaran digital. Okay. Cuba jawab soalan ini. Manakah tajuk kajian yang baik? A, B, C, D. Dan jawapannya adalah C. Dan cuba beri pandangan anda mengapa C adalah jawapan yang paling sesuai atau tepat. Terima kasih.